Kestabilan dan bertanggungjawab bukan pilihan. Habis tu apa? Korang semua dah tengok ke video ni? Kalau belum, boleh tengok dekat profil saya. 3 hari lagi, bangsa Johor akan mengundi. Pecutan terakhir ni macam-macam berlaku. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Malam tadi benda ni lalu dekat muka buku saya. Yalah, semalam hari mengundi bagi pengundi awal. Saya tergelak baca komen sebab ada yang percaya. Takkanlah undi belum kira, dah tahu siapa yang menang. Lepas tu pula, paling lawak yang warna hijau tu. Bertanding pun 11 kursi. Klaim mendalui semua 56 kursi. Agak-agak lah kalau nak buat gerak saraf perang saraf pun. Come on lah. Dah tahun 2026. Janganlah guna gerak saraf perang saraf macam ni. Kalau nak belajar gerak saraf perang saraf, DM saya nanti. Sebenarnya hari ini saya nak cerita pasal kestabilan dan bertanggungjawab. Semalam korang dengar tak ceramah Parti Bersama di Dun Bukit Permai? Kalau belum tengok, boleh tengok dekat YT. Saya nak highlight satu perkara, iaitu laporan RCI tabung haji rugi hampir 30 bilion ringgit. Lepas dengar saudara Rafizi Ramli dedahkan perkara ni, saya tertanya-tanya, apa yang kerajaan sekarang ni buat? Dari situlah timbul persoalan kestabilan dan bertanggungjawab. Saya faham, kestabilan memang penting. Kerajaan yang sering bertukar boleh menjejaskan ekonomi, pelaburan dan pentadbiran. Tapi kestabilan tidak sepatutnya dicapai dengan mengorbankan prinsip ketulusan dan accountability. Dalam demokrasi, kedua-duanya perlu bergerak seiring. Saya juga faham, dalam membentuk kerajaan perpaduan, berkompromi tentang dasar, keutamaan atau strategi adalah perkara biasa. Tetapi melindungi kesilapan atau salah laku rakan politik demi kelangsungan kuasa dan menggunakan alasan kestabilan adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Saya nak bagi tahu kerajaan sekarang ni, apa yang rakyat rasa. Kepercayaan rakyat semakin merosot. Accountability kerajaan menjadi lemah. Institusi dianggap tidak bebas dan rakyat meluat setiap kali kamu laungkan reformasi dan laungkan perjuangan demi bangsa. Apa juga jenis kerajaan yang dibentuk, rakyat tidak mahu budaya saling melindungi. Yang rakyat mahukan ialah kerajaan yang berani menyiasat, berani mendedahkan fakta dan berani mengambil tindakan walaupun melibatkan rakan sendiri. Bertanggungjawab kepada rakyat mesti mengatasi kesetiaan kepada gabungan politik. Saya percaya seluruh rakyat Malaysia nak tahu apa kandungan laporan RCI tabung haji tersebut. Jika ada halangan undang-undang atau kepentingan awam yang menghalang pendedahan penuh, kerajaan harus menerangkannya. Ketulusan bukan hanya tentang mendedahkan dokumen, tetapi juga tentang memberi alasan yang jelas kepada rakyat. Saya memohon mana-mana wartawan yang tengok video ni untuk bertanya kepada Perdana Menteri tentang laporan RCI ni. Tanya juga kepada Presiden UMNO dan tanya juga kepada Menteri yang kawal selia tabung haji. Rakyat nak tengok apa jawapan mereka. Sebagai penutup, PRN Johor merupakan satu medan yang penting untuk memberi isyarat kepada kerajaan bahawa rakyat sedang memerhati dan prihatin. Rakyat perlukan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab kepada rakyat, bukan melindungi rakan politik. Rakyat Malaysia mengharapkan bangsa Johor memulakan langkah pertama ke arah perubahan politik baru yang lebih segar dan bertanggungjawab. Kestabilan dan tanggungjawab bukan pilihan, tetapi pelengkap. Bangsa Johor boleh,
rakyat Malaysia pasti boleh. Ayuh Johor, ayuh bersama. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.